Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyokong langkah kerajaan menyuntik dana 1.1 bilion ringgit ke dalam Sapura Energy Berhad bagi mengelakkan kejatuhan syarikat itu memberi kesan kepada ekonomi dan tenaga kerja. Negarawan itu berkata, bantuan kerajaan kepada syarikat yang bermasalah boleh dilakukan jika ia berdasarkan kajian menyeluruh dan mempunyai alasan kukuh untuk menyokongnya. Kalau mereka buat kajian dahulu dan ada sebab, kerajaan boleh bantu. Jangan kita bagi sesuatu syarikat itu mudah jatuh. Namun kena tentukan wang yang diberikan itu digunakan dengan baik, katanya kepada Sinar Harian ketika menghadiri program Iftar ala Madinah Weli Karangkraf di dataran Karangkraf pada Rabu. Sapura Energy Berhad, SEB, memperoleh pelaburan 1.1 bilion ringgit menerusi langganan saham pinjaman boleh tebus boleh tukar RCLS pada nilai nominal oleh Malaysia Development Holding Sendirian Berhad, MDH. Tambah Dr. Mahathir, meskipun terdapat dakwaan bahawa peruntukan dana itu dilabel sebagai bailout, namun langkah berkenaan penting bagi menyelamatkan syarikat terutama mempunyai jumlah pekerja yang ramai. Mungkin ia adalah bailout, tetapi mana-mana syarikat pun kita perlu bailout kerana kegagalan satu-satu syarikat memberi kesan bukan sahaja kepada pemilik tetapi juga pekerja.